Okay guys, kalau korang nak pakai wifi dekat rumah guna SIM card masuk dalam modem, jangan pilih sebarang SIM card. Cari SIM card yang data dia sebesar yang mungkin. Nak tahu plan apa yang besar, data besar, harga murah, harga berbaloi, boleh terus cek dekat ruangan description WhatsApp saya sekarang. Saya akan tunjuk plan. Ini antara plan yang best-best jugalah kalau korang nak guna dekat wifi modem. Nak buat wifi tu, kena cari SIM card data sebesar mungkin sebab penggunaan dia akan lebih stabil dan lebih banyak pakai. Tak macam biasa pakainya. Tu pasal nak elak benda-benda tak cukup kan. So jangan lupa WhatsApp dulu. Okey, cerita pasal nak buat wifi dekat rumah menggunakan SIM card dan menggunakan modem 4G atau modem 5G. Benda ni ramai yang buat, ramai yang guna. Tapi dalam video hari ni saya nak kongsi dekat korang, mana satu korang nak pilih setup, package yang mana. Sebab ada banyak package tau. So, dua package yang saya nak cerita adalah package yang kalau korang custom sendiri, beli SIM card sendiri dan beli modem sendiri dan pasang sendiri. Dan ada lagi satu yang jenis package korang beli SIM card, korang dapat modem sekali percuma. Yang kontrak-kontrak ni. So, mana satu nak pilih, mana satu yang lebih best daripada segi harga. Okey, masing-masing ada harga tersendiri, depends daripada harga bulanan ni. Kita cerita pasal harga bulanan ni, kita letak je lah harga dia. Kalau kita cakap boleh bawah 100 lah kan, contohlah bawah 100 komitmen bulanan. So korang kena pilih dan korang kena tahu kalau korang nak buat custom sendiri, nak beli SIM card dan nak beli modem pilihan korang yang korang tahu dekat market luas sama ada 4G atau 5G, korang memerlukan modal yang besar. Katakan korang nak set up 5G punya wifi. Okay, so korang beli SIM card. Okay, SIM card plan berapa ringgit? Mungkin RM50 sebulan lah. Dah bayar RM50. Lepas tu korang kena beli modem 5G. Modem 5G harga mahal bang. Harga dalam 500 ke atas semua modem 5G. Kalau ada bawah-bawah tu something wrong jugalah. Mungkin jenama-jenama mengarut. Tapi untuk pengguna yang daftar plan internet dengan package modem, korang tak perlu modal apa. Mungkin modal permulaan bayar deposit bill aja. Kalau plan tu katakan sebulan 80, terus bayar 80, terus boleh guna. Itu kelebihan kalau korang beli package daripada telco directly berbanding korang beli modem sendiri, beli SIM card sendiri. Kemudian daripada segi jaminan, okey, jaminan daripada segi confirm boleh guna, itu tak boleh cakap. Dia ada macam mana nak cakap. Kalau korang beli SIM card sendiri, modem sendiri, ada masa benda kena set up. Setup tu yang korang tak tahu membuatkan korang rasa nanti tak boleh guna. Padahal benda tu boleh guna. Tapi disebabkan setup tu korang tak tahu, korang cakap benda tu tak boleh guna. Manakala untuk telco memang confirm boleh guna. Dia bagi SIM card ni, plan ni dan modem ni memang cocok-cocok, memang terus boleh guna. So, faham tak? Tapi kemudian selepas tu bila dah ada produk, bila korang guna, bergantung pula kepada line. Alamak, duduk dekat kawasan jauh 5G, jauh daripada 4G, line tak kuat, tak stable. Itu pun satu hal. Dan dekat situ kita akan mula nampak kelebihan kalau kita guna SIM card sendiri. Okay, SIM card kita beli sendiri dan modem kita modal sendiri, kita beli sendiri. Kita boleh buat pilihan untuk dapatkan modem yang customizable, yang boleh di custom daripada segi antena. That's mean kalau korang baru beli modem, lepas tu korang pakai internet ada okey, stable lah, tapi tak cukup laju, tak cukup power, korang boleh tambah external antena. Yang penting modem tu support external antena. Memang kena duit nak beli antena tu, tapi at least ada option tambahan. Tak perlu nak beli modem baru ke apa. Just pasang antena atas bumbung, bayar upah orang apa semua, dah set up sikit, korang dapat signal lebih kuat daripada biasa sebab sambungan eksternal antena tu. Tapi kalau package daripada telco ni, biasanya modem-modem yang dia bagi ni kebanyakannya ada yang support eksternal antena, tapi lagi banyak yang tak support eksternal antena. Jadi bila korang pakai tu, korang beli sampai dekat rumah, korang dah test, laju dia takat tu je lah. Korang tak ada option nak tambah speed lagi, power, nak tambah eksternal antena. Ya, saya tak nafikan ada telco yang bagi modem yang support external antena, tapi kebanyakannya banyak yang tak support external antena. Benda ni korang kena tengok sendiri lah. Jangan tanya saya, jangan korang WhatsApp saya, bang, modem A3445 ni ada external antena. Takkanlah saya nak jawab soalan korang sampai saya kena Google. Benda tu korang boleh Google sendiri je, spek-spek macam tu. Lagi satu daripada segi kontrak, kalau korang custom sendiri, beli internet sendiri dan beli modem sendiri, korang memang confirm tak ada kontrak, kecuali plan internet tu korang ambil yang special lah. Tapi sekarang ni ada yang kontrak plan internet tu, ada yang tak kontrak. So pilihan dekat tangan korang. Tapi kalau korang ambil package dengan telco yang modemnya free, memang permulaan modal dia tak ada apa sangat, mampu bayar, tapi memang confirm dah modem free, memang korang kena kontrak. Jarang lah kalau korang nak dapat benda free tak ada kontrak. Mesti ada kontrak. Normally kontrak dalam tempoh 2 tahun. Kontrak tu jadi masalah tak? Tak jadi masalah kalau betul-betul korang dapat servis yang bagus, signal yang bagus, pakai pun stable, laju, sedap. So apa masalah dengan kontrak? Pakai je lah.
bagi saya dia takkan menjadi masalah benda tu. Kemudian daripada segi kepelbagaian, katakan kalau korang beli modem sendiri, korang boleh pilih modem yang mana korang nak, yang mana korang suka. Tapi kalau dengan telco, dia tak boleh mana yang korang nak. Kadang-kadang telco tu dia bagi, contoh satu plan tu dia bagi offer dua jenis modem, modem A dengan modem B. Jadi korang kena pilih antara dua tu saja. Tapi kalau korang buat sendiri, beli modem sendiri, ada macam-macam jenis dekat luar sana yang korang boleh pilih yang korang nak. Mungkin korang nak pakai 4G saja, boleh beli 4G saja. Mungkin korang nak yang bajet harga 100 lebih saja, ada. Korang nak bajet harga 200 pun ada. Nak 5G saja yang bajet lebih 500, ada. Nak modem 5G yang lagi power, 128 user boleh connect, yang harga lebih 1000 pun ada. Korang bebas pilih, dan pilih murah ke mahal ke, korang tak terikat dengan kontrak daripada modem tersebut. Kontrak dengan telco tu lain cerita lah untuk SIM card tu. So best juga sebenarnya beli sendiri. So kalau korang beli SIM card sendiri dengan beli modem sendiri, modal permulaan tu kasar. Tapi kalau korang ambil package plan daripada telco dengan modem percuma, korang mungkin dapat dengan harga yang murah. Okey, sangat-sangat rendah, hanya harga bulanan plan tersebut, tapi korang akan confirm dikenakan kontrak sekurang-kurangnya dalam 2 tahun kontrak lah. Dan last, bila korang beli directly dekat telco, korang kena ingat modem-modem yang korang dapatkan tu biasanya dia akan lock telco. Katakan korang dapat modem percuma daripada Celcom, dia akan lock Celcom. Kalau korang dapat modem daripada U-Mobile, dia akan lock SIM card U-Mobile. Maksudnya lock tu untuk telco tersebut saja. Korang tak boleh daripada U-Mobile punya modem, korang nak pakai, nanti tak nak pakai plan tu, korang nak pakai plan daripada Celcom, daripada Digi, daripada TuneTalk, daripada SOX, tak boleh. Ini kelemahan modem yang datangnya daripada telco. Dia memang akan lock modem tu lah. Tapi ada juga orang yang hebat-hebat dekat luar sana yang pandai buat proses unlock tu, masuk SIM card lain jadi boleh. Tapi itu pandai-pandai korang carilah. Okey, saya pun tak pandai buat sendiri. Tak ada kerja saya nak belajar benda tu, malas lah. Okey, tapi kalau korang beli sendiri modem, memang confirm. Waktu nak beli tu korang tinggal tengok je. Ini modem support SIM card apa, korang tinggal tengok je. Kalau boleh belilah yang support semua SIM card. Celcom boleh, Digi boleh, U-Mobile boleh, Maxis semua boleh. Dah cukup bagus lah kalau semua SIM card dia support. Jadi korang boleh tukar-tukar plan. Ada masa sekarang line Celcom tak best, line Yes best, pakai Yes. Yes pula sekarang dah pakai 6 bulan best, tapi dah sekarang dah tak best, dah tak laju, boleh tukar U-Mobile. Korang bebas bertukar-tukar plan internet dengan modem yang sama. So itu antara benda yang korang kena consider, korang kena fikir balik, fikir panjang, mana satu korang nak dapatkan, dari plan telco ataupun custom sendiri untuk beli modem sendiri. Walaupun memerlukan modal yang besar kalau beli modem sendiri ni untuk permulaan dia, tapi korang puas hati pada masa akan datang untuk jangka masa panjang, sebab korang bebas untuk customize, nak buat tu nak buat ni boleh. Tapi untuk siapa-siapa yang tak mampu, memang jalan pendek dia memang daftar dengan telco je lah. Daftar dengan telco, dapatkan modem percuma dan kontrak 2 tahun. Memang mula-mula daftar memang murah. Lepas tu maintain je lah dengan kontrak-kontrak yang diberikan tu. Okay guys, ada sesiapa yang dah ambil package modem Wi-Fi dekat rumah ni, cuba komen dekat bawah package apa yang korang ambil dan apa pendapat korang. Mana plan Wi-Fi, home Wi-Fi, okay, yang guna 4G 5G ni, antara yang paling best dekat market, korang rasa apa? Cuba komen dekat ruangan komen di bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.